Yang berhormat Senator Datuk Wira Koh Nai Kuang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk berbahas dalam usul menjunjung kasih tita raja pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di atas tita Baginda pada istiadat pembukaan penggal keempat Parlimen ke-15. Sesungguhnya, tita Tuanku yang disampaikan tempoh hari syarat dengan pelbagai nasihat dan peringatan untuk kita semua teladani bersama. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin terus menyentuh perkara pertama yang menjadi tumpuan saya pada ketiga ini, iaitu mengenai pengurusan kualiti bekalan air di Malaysia. Air adalah sumber terpenting untuk pelbagai keperluan seharian kita, termasuklah bagi keperluan asas seperti minuman, pertanian, industri dan lain-lain. Namun, realitinya, kualiti bekalan air di negara kita adalah salah satu isu kritikal yang wajar diberikan penumpuan khusus oleh kerajaan hari ini. Saban tahun kita digempalkan dengan siri-siri kejadian, pencemaran sumber air, termasuklah ancaman pencemar terbaru seperti mikroplastik yang tidak berkesudahan. Mikroplastik adalah jara plastik yang mula dikenal pasti sebagai salah satu ancaman utama kepada sumber air negara. Mikroplastik ini bukan sahaja terdapat di dalam air botol, malah boleh juga didapati dalam sumber air pipe yang dilawat. Dan lazimnya, pencemaran mikroplastik ini berpunca daripada pelepasan industri, limpahan air permukaan bandar dan sisa kumbahan yang berkait rapat dengan peningkatan sisa plastik akibat urbanisasi serta perindustrian. Justru, apa yang menarik untuk saya kongsikan di sini ialah sehingga kini masih wujud kelumpuhan dalam undang-undang sedia ada dalam mewujudkan peraturan khusus bagi menangani pencemaran mikroplastik dalam air minuman. Meskipun kita telah mempunyai undang-undang seperti Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, namun masih belum diperincikan dengan lebih mendalam mengenai mikroplastik yang berpotensi menjadi ancaman terbesar kepada kualiti air, khususnya air minuman seharian kita. Justru, suka juga saya mendapat penjelasan sejauh manakah kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi menilai kesan bahan pencemar baru seperti mikroplastik ini terhadap kualiti air di negara kita. Dan sebelum ini, kita pernah diberitakan tentang cadangan kerajaan untuk memperkenalkan Akta Kualiti Air Minuman bagi memupuk perlindungan terhadap ancaman kesihatan akibat air minum yang tidak selamat. Apakah status terbaru cadangan penggubalan akta berkenaan dan bilakan anggaran akta tersebut dapat dimuktamadkan di Parlimen? Saya mohon dijelaskan. Datuk Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin beralih kepada strategi kita dalam menghadapi cabaran urbanisasi yang signifikan terutama kepada golongan muda dan keluarga berpendapatan sederhana. Malaysia kini berada di ambang transformasi bandar signifikan dengan data terbaru menunjukkan kadar penghijrahan ke bandar-bandar utama telah pun melebihi 75%. Ternyata hasil urbanisasi pesat ini secara tidak langsung telah didorong oleh pencarian peluang pekerjaan, pendidikan dan infrastruktur moden. Tetapi
Ini bukanlah perkara baru. Malah sejak era pra-merdeka lagi, Malaysia telah pun beransur-ansur mengalami gelombang urbanisasi yang disulami dengan dasar pembangunan ekonomi serta insentif pelaburan asing yang akhirnya telah berjaya menarik ramai penduduk ke bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Pulau Pinang sehingga sekarang. Hakikatnya, Dato' Yang di-Pertua, urbanisasi memberi implikasi yang besar terhadap struktur sosial dan ekonomi negara, terutama dalam aspek perumahan dan kos sara hidup. Sebagai contoh, dalam satu kajian yang dibuat, dijangkakan dalam tempoh 5 tahun, harga perumahan di bandar-bandar utama ini akan meningkat sehingga 25%. Manakala kadar sewa pula dijangka akan terus meningkat sekitar 30%. Maka tidak hairan mengapa kita boleh melihat lebih ramai golongan miskin bandar sedangkan di luar bandar. Ramai orang kampung terutamanya mampu hidup dengan lebih selesa. Sambil menelan realiti yang pahit ini, kerajaan perlu mula menyediakan strategi-strategi yang lebih ampuh dan mendepani zaman untuk memastikan beban yang hadapi masyarakat akibat urbanisasi ini tidak mencapai threshold yang mungkin memberi implikasi negatif terhadap pembentukan generasi pada masa yang akan datang. Sehubungan itu, saya ingin mendapatkan penjelasan kerajaan mengenai sejauh manakah implikasi penggubalan Akta Pembaharuan Semula Bandar yang sedang diperincikan terhadap golongan miskin bandar ini. Bagaimanakah golongan miskin bandar yang merupakan pemilik hartanah asal boleh menerima manfaat terbesar melalui penggubalan akta ini? Apakah jaminan bahawa mereka tidak akan dibebankan walaupun dengan kos 1 sen pun melalui akta ini? Cabaran urbanisasi hari ini perlu diatasi sebaik mungkin oleh kerajaan ibarat tarik rambut di dalam tepung. Rambut tak putus, tepung tidak berselelak. Dato' Yang di-Pertua, seterusnya berkenaan isu pendidikan iaitu berkaitan kekurangan guru bagi mata pelajaran Cina dan Tamil di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKT dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil iaitu SJKT yang kementerian sebelum ini telah memberi komitmen untuk menyelesaikan dengan segera. Malah saya juga peka dengan perbincangan pihak kementerian bersama perwakilan Persatuan-Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia iaitu Dongchong dan Gabungan Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina Malaysia iaitu Jiaozhong pada tahun lalu berhubung isu yang dibangkitkan. Pastinya sejauh hampir 1 tahun akan ada kemajuan positif terhadap isu-isu yang dibangkitkan. Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai sejauh manakah status terbaru isu kekurangan guru bagi mata pelajaran Cina dan Tamil di SJKC dan di SJKT ini. Apakah telah terdapat peningkatan yang mencukupi untuk jumlah guru bahasa Cina dan Tamil yang telah dilantik oleh kementerian sehingga ini? Dato' Yang di-Pertua, seterusnya adalah berkenaan trend pemulangan dan pemilikan emas global. Saya berpandangan sudah tiba masanya untuk Malaysia memberi perhatian serius terhadap trend global terkini mengenai pemulangan dan pemilikan emas. Negara-negara seperti India, Timur Tengah dan Afrika telah mula mengambil langkah membawa pulang reserve emas mereka sebagai usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada mata wang asing, terutama dolar Amerika Syarikat. Penggerakan ini adalah berselali agenda de-dollarization yang dijalankan oleh BRICS Plus dalam usaha memperkukuhkan ekonomi mereka menggunakan mata wang tempatan. Dalam hal ini, emas bukan sahaja berfungsi
sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan ketidaktentuan mata wang, tetapi juga menjamin keselamatan ekonomi semasa krisis global. Pemulangan reserve emas oleh banyak negara seperti Jerman, Turki dan Venezuela dikata sebagai langkah bijak untuk mengekalkan kestabilan politik dan mengelakkan sekatan ekonomi. Tindakan ini diyakini boleh mengukuhkan keyakinan pelabur dan memastikan kestabilan ekonomi dalam menghadapi cabaran global. Ketelusan dalam pengurusan reserve emas adalah penting untuk menjaga kepercayaan rakyat dan pelabur terhadap dasar kewangan negara. Oleh itu, saya ingin mendapatkan apakah pandangan terbaru kerajaan berhubung trend pemulangan reserve emas ini. Dan sejauh manakah kerajaan telah melaksanakan penilaian risiko terhadap kos penyimpanan emas di luar negara berbanding dalam negara bagi memastikan langkah-langkah yang diambil adalah menguntungkan buat negara bagi jangka panjang. Dalam konteks ini, dengan negara-negara BRICS Plus mula mempromosikan penggunaan mata wang alternatif, ini secara tidak langsung memberi peluang kepada Malaysia untuk menjalin kerjasama dan mengurangkan pendedahan kepada dolar Amerika Syarikat. Kerajaan juga perlu memastikan pengurusan aset negara dilakukan dengan bijak dan mengutamakan kepentingan kedaulatan ekonomi serta keselamatan kewangan negara kita di masa hadapan. Datuk Yang Dipertua, oleh yang demikian saya menyokong penuh usul menjunjung kasih Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Wira Ko Naiko. Sekarang saya menjumpai